Ali mati. Dia ada isteri, dia ada ayah, dia ada anak perempuan, anak lelaki, dan dia ada abang. Baik. Isteri ni akan dapat 1/8 sebab Ali ada anak. Ayah akan dapat 1/6 sebab si Ali ada anak. Dan anak-anak dia ni akan dapat baki. Abang tak dapat sebab dihalang oleh anak lelaki dan ayah ada juga sini. Jadi kita buat pengiraan. Baik. Kebiasaan yang saya sebut, kalau ada nombor 8, kita terus letak 24 nombor kat sini. Senang. Ni sifirnya macam tu je. Jadi 8 darab 3, 24. 6 darab 4, 24. Ada baki lagi kat sini 17 campur 3, 20, campur 4, 24. Baik. 3 boleh bagi dengan isteri, 4 pun boleh bagi seorang ayah, 17 nak bagi dengan anak-anak sini. Baik. Tengok kat sini, anak perempuan seorang macam seorang lah. Dan anak lelaki seorang macam 2. Jadi kat sini ada 4 orang. Jadi 17 boleh tak bahagi dengan 4. Kalau tengok sifir 4, 8, 12, 16, 20. Tak jumpa dengan 17. Jadi tak boleh 17 nak bagi dengan 4. Jadi kita kena buat asal masalah yang baru. Kita panggil tasih asal masalah. Kat sini kita kena buat asal masalah baru. 24 ni darab 4. 9, 18 terus 36. 36 jadi 24 darab 4 dapat apa? 4, 8, 2, 16. 96. Jawapannya 96. Jawapannya 96. Jadi 3 pun darab 4. Jawapannya 12. 4 darab 4. 4, 8, 12, 16. Jadi untuk anak perempuan dapat 17 bahagian. 17. Anak lelaki kita gandakan ni jadi 3/4. Jadi abang kosong sebab tak dapat lah. Kosong. Jadi ini adalah jawapan dia, tuan-tuan Allah SWT. Isteri akan dapat 12/96, ayah dapat 16/96, anak perempuan setiap seorang dapat 17/96, anak lelaki dapat 34/96. Darab jumlah pusaka. Contohnya, isteri 12/96 darab 96K contoh. Maka dapatlah duit dia 12K. Macam itulah tuan-tuan Allah SWT. Contoh pengiraan yang selapis ni.